Bagi seseorang yang mengalami daimul hadas, bagaimanakah dengan wuduknya? Mengenai orang-orang yang daimul hadas. Daimul hadas artinya orang yang sentiasa dalam keadaan berhadas. Orang-orang ini berkemungkinan kerana bawasir, darah bawasir yang sentiasa keluar, atau boleh jadi yang dinamakan kencing tak lawas, atau boleh jadi angin sentiasa keluar daripada tubuhnya tanpa boleh ditahan. Maka semua gambaran ini tergolong dalam arti kata orang yang daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas. Itu hadas kecil. Maka orang-orang seperti ini bila nak mengerjakan solat, maka ada caranya. Iaitu, yang pertama sekali, kalau sekiranya yang keluar itu ialah bernajis, seperti darah bawasir, ataupun kencing kerana sil-sil baul, kerana kencing tak lawas, maka caranya ialah membasuh tempat keluar najis itu sekira-kira tiada najis, lepas tu dialas atau dibalut dengan kain atau kapas atau seumpamanya, sekira-kira kalau dia keluar lagi tidak menitis sampai ke lantai. Lepas dia balut atau dialas, maka terus mengambil uduk seperti biasa. Lepas saja mengambil uduk, terus mengerjakan solatnya. Artinya, sekali uduk untuk sekali salat saja. Ini khusus untuk orang-orang yang daimul hadas, iaitu orang yang sentiasa dalam keadaan hadas, sama ada darah bawasir, angin keluar selalu, ataupun yang dinamakan sil-sil baul. Sil-sil baul ialah orang-orang yang kencingnya tidak lawas, sentiasa keluar sejak air. Maka orang ini caranya ialah basuh, balut ataupun alas, ambil uduk, terus pergi semayang. Habis semayang, maka uduk sudah habis. Ini caranya orang yang daimul hadas.